saya telah melihat produk ni dari kacamata seorang pengamal perubatan, dan saya telah buat siasatan melalui internet dan didapati banyak kelebihan dari segi perubatan. Susu IgG ni dia ada dua faktor yang utama. Satu, faktor imun. Nombor dua, faktor pertumbuhan. Dan dua faktor ni boleh membantu mengatasi masalah-masalah penyakit kronik. Contohnya kencing manis, gout, migraine dan sebagainya. Kita ambil dari segi penyakit kencing manis. Kencing manis dia kekurangan satu hormon insulin, dan disebabkan oleh kelenjar pankreas kita yang telah rosak ataupun telah haus habis menggunakan segala insulin. Jadi dalam susu IgG ni dia ada faktor pertumbuhan, di mana faktor pertumbuhan ni dapat memulihkan organ-organ pankreas dan meningkatkan pengeluaran hormon yang dinamakan insulin. Untuk penyakit kencing manis yang penyakit manis tulang, di mana tulang telah membusuk, faktor imun pun memainkan peranan yang penting. Faktor imun ni bertindak sebagai membasmi kuman, membasmi kuman dan membantu menyembuhkan penyakit kencing manis. Di samping itu, susu IgG ini didapati dapat mengimbangkan kandungan gula dalam badan. Dan hari ini memang ramai orang telah menggunakan susu ini sebagai sampingan rawatan moden. Dan begitu juga untuk penyakit gout. Penyakit gout ni berpunca daripada makanan, terutamanya makanan yang seperti daging merah, makanan laut iaitu ketam, udang, sotong, kerang, organ-organ dalaman, hati, limpa, usus, dan segala jenis kacang-kacang. Jadi bagaimana susu IgG ini dapat menolong membantu penyakit gout? Nombor satu, dia mempunyai faktor pertumbuhan, di mana faktor-faktor ini membantu sel-sel membaik pulihkan sel-sel dalam badan. Dan seperti yang kita ketahui, penyakit gout ni berpunca daripada uric acid. Apabila sel-sel ini telah pulih, dia dapat memetabolismakan uric acid ni dan dikeluarkan melalui air kencing. Untuk perubatan moden, dia hanya mengeluarkan uric acid saja dan tidak memulihkan sel-sel. Tapi susu IgG ini dapat memulihkan sel-sel dan meningkatkan metabolisme badan. Dan begitu juga penyakit-penyakit lain seperti migraine. Oleh kerana kandungan antioksida dalam IgG ini memang tinggi, dan ia mempunyai bahan-bahan mineral dan vitamin-vitamin yang tinggi, ia dapat mengurangkan pesakit-pesakit yang mengidap migraine. Terutama yang dalam IgG ini dia ada vitamin B12. Memang dapat membantu membaik pulihkan saraf kita.